Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Zai nak buat kek. Buat kek marble. Okey, Kak Zai nak masuk dulu telur. Telur 5 biji. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan gula. Masukkan gula. Okey, lepas tu kita mix dia. Okey. Okey, kita speed lebih kurang 8 minit. Okey. Okay, Kak Zai start. Kita speed satu dulu. Okey, Kak Zai masukkan satu sudu besar omelette yang warna oranye ni, satu sudu besar. Okey, kita letak je kat sini. Okay, kita sambung speed. Satu lagi. Satu je. Saya nak tambah lagi kelajuan. Okay, masukkan. Banyak. Kita tambahkan susu. Kita tambahkan tepung. Tepung tepung gandum. Okey, time's up. 15 minit dah habis. Okey, kita masukkan butter yang telah dicairkan. Okey, yang dah suam jangan panas-panas. Okey, kita boleh masukkan perlahan-lahan. Okey, masuk bagi habis. Okey, sebelum tu Kak Zai kautkan dulu. Oh, cantik tak tekstur dia? So, kita gaul-gaul dulu. Bagi rata. Baru kita mix dalam 1 minit macam tu. Cantik kan?
Okey. Okey. Ni kita kaut je dulu. Bagi rata. Yang tepi-tepi dia ada sakit baki tepung yang tak mix dengan yang kita tengah buat ni. So Kak Zai ratakan. Lepas tu kita mix margarin yang Kak Zai dah cairkan. Okay. Kita buat dalam 1 minit. Okay. Kita buat 1 minit je. Okay. Buat kita pukul dalam anggaran speed 2 macam tu. Okay. Okay. Time's up. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tak? Kan? Cantik kan? Ini Kak Zai pakai yang stand mixer lah. Jadi kita boleh tinggal-tinggal, kita boleh buat kerja lain. So, kita lihat Kak Zai ready untuk grease kita punya loyang dengan kita get ready lah, letak baking paper. Okay, tunggu seterusnya. Okay, kita grease dulu sedikit butter ataupun margarine. Grease je sekeliling supaya senang kita nak remove kek kita daripada loyang. Bismillah. Okey, Kak Zai ambil beberapa lah adunan ni untuk buat warna lah. Okay, ambil lah sikit macam tu. Ni Kak Zai nak macam lorek-lorek, color-color macam tu. Kak Zai nak buat dalam maybe 3. 4 lah. Ni untuk corak-corak. Okay. Ni untuk Kak Zai lorek-lorek nanti. Okay, dah siap. Okay, Kak Zai dah lapik dengan baking paper ni. Yang dah di grease dengan butter. Dengan margarine. Okay, Kak Zai pakai margarine. Okay. Okay, we get ready. Kak Zai nak letak. So, maybe Kak Zai akan buat 2 warna. Okay, sekarang Kak Zai nak masukkan. Kita masuk yang tak ada warna ni. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. You all nampak tak? Okay. Aduh, sakitnya pegang bawah ni.
Okey. Boleh masukkan yang hijau pula. Okey. Kita masukkan yang pink pula. Ini dia ada rasa strawberry. Darinya dulu ku pernah terluka dalam hatinya. Okey, Kak Zai dah siap. Letak dah adunan. Okey, kita nak buat corak. Tapi Kak Zai tak pada sangat nak buat corak-corak ni. Kita try dulu, okey? Inilah corak je pada Kak Zai boleh je. Okey, itu saja. Sekejap lah, pada pop gitu. Okey, kita nak bakar. Okey, Kak Zai set 60 minit, 1 jam. Maksudnya 1 jam lah 60 minit. Kak Zai set 60 minit. Okey, kita start. Make sure dia punya bacaan microwave oven Kak Zai ni api atas bawah. Kak Zai guna atas bawah. Okey. Dan kita boleh start. Okey, Kak Zai pula sampai habis lah 60 minit. 1 jam. Okey, nanti boleh tambah lagi. Actually 1 jam 15 minit macam tu. Nanti lepas 1 jam kita tambah lagi masa jadi 15 minit. So bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam ni simple-simple je. Kek marble Kak Zai. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang masuk channel Zai Izzah channel. Okey. Kita tunggu, kita jumpa 1 jam. Okey. Doakan. Amin. Okay, bye. Sorry Kak Zai tak tunjuk muka sebab Kak Zai tak pakai tudung. So, kita bakar. Okay.
InsyaAllah 1 jam lebih kita jumpa. Okey, Kak Z dah keluarkan. So, kita cocok dulu. Tengok dah masak ke belum. Okey, tak ada apa-apa yang melekat. Alhamdulillah. Okey, tak ada apa-apa. Okey, so kita boleh terbalik. Okey. Kak Z nak buat dia punya apa? Corak dia macam tu lah. Okey. So, Kak Z bagi dia berat sikit. Macam tak berat. So, kita letak sekejap. So, Kak Z tekan sekejap. Hati redai ni. So, dia akan ada macam corak kat situ. So, siap. Okey. Okey, dah siap kek Kak Zai. Alhamdulillah dah siap. InsyaAllah Kak Zai nak buat makan esok. Dah siap dah kek kita. Kak Zai demo nak potong dia. So, kita punya hiasan tak ada. Tak sempat nak beli. So, kita buat apa yang ada lah. Okey. Nanti Kak Zai tunjuk dia punya struktur dalam tu macam mana. Okey, Kak Zai nak potong. Dah siap dah kek. Kita tunjuk sikit. Panas-panas lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Potong biar bedal je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, potong. Sebab selalu Kak Zai buat kuih talam, Kak Zai pakai berbaris. Yang ni kita agak-agak je lah. Okay. Okay, Kak Zai tunjuk satu dulu. Okay, dah siap. Okay. Inilah kek Kak Zai. Nanti boleh tengok dekat YouTube Kak Zai. Okay, tunggu Kak Zai edit dulu. Ni kelang kabut ni. So, dah siap kita tengok potongan yang kedua. So, macam inilah kejadiannya. Tada! Siap dah. Alhamdulillah. Kita tunjuk sikit dia punya result dia. Kita ambil yang slice tengah juga. Okay, siapa nak order boleh lah. Okay.
Bye. Thank you tau jangan masuk nanti channel Kak Zai. Okay, bye-bye. Zai Iza channel kat YouTube. Okay, bye. Okay, Alhamdulillah dah siap dah kek marble jelita Kak Zai. Tapi kat jelita Kak Zai dia tak ada hiasan sebab lupa nak beli. So, yang ni dah hasilnya. Selepas 1 jam Kak Zai buat kek marble. So, inilah hasilnya. Kalau ada siapa nak order, boleh calling WhatsApp Kak Zai. Okay? Bye. Harga dia murah je, tak mahal. Okay? Nanti boleh direct WhatsApp Kak Zai atau boleh tengok kat page Zai. Page Meja Manis dekat Facebook. Okay? Bye-bye.